Alright, hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to DPP Studios. Hari ni kita berjaya dapatkan head coach Penang yang terbaru, Coach Zainal Abidin Hassan, ataupun fan Penang lebih mesra untuk panggil Mamu Zainal. Boleh Coach kalau panggil Mamu? Boleh ya. Okay Coach, yang pertama sekali saya nak ucapkan welcome back to Penang Coach. Terima kasih, Alhamdulillah. Beberapa musim sebelum ni Coach pun dah pernah ada record jadi Coach Penang 2017-2018. So dengan kemasukan Coach ke Penang ni, apa benda pertama yang menarik Coach untuk kembali ke Penang? Bagi saya yang pertama adalah cara mereka memanggil saya dengan seikhlas hati dan juga kepercayaan yang penuh terhadap saya. Dengan kedudukan pasukan Penang, mereka mempunyai kepercayaan yang saya boleh membuat sesuatu. InsyaAllah saya berjanji akan membuat yang terbaik dan memperbaiki walaupun keadaan boleh kita lihat amat tertekan bagi pasukan Penang apabila menduduki tangga yang terakhir tanpa kemenangan setelah apa yang mereka tunjukkan 2 musim yang lepas, satu pasukan yang disegani. Jadi tugas yang amat berat sekali lagi saya hadapi dan saya akan buat yang terbaik dengan bantuan semua. Yang paling penting adalah pemain dan juga technical staff saya dan juga pemain yang ke-12 memberi sokongan supaya meningkatkan prestasi mereka dan semangat mereka bermain. Jadi mungkin lepas coach dapat offer tu, mungkin coach dah ada beberapa planning untuk Penang dalam masa terdekat dan masa depan. Memang tak nafikan. Jadi hari ini kami mempunyai management meeting dan juga technical meeting pembentangan untuk pasukan Penang. Walaupun belum ada tindakan lagi dibuat atau yang berlaku, tetapi insyaAllah akan ada selepas kita selesai meneliti segala-galanya ataupun kepincangan yang ada dan juga pembaruan yang akan dibuat kepada pasukan, kerana ini adalah second window, bermakna kena membuat sesuatu yang tepat kerana kita tak ada peluang lagi untuk membuat perubahan selepas ini. Jadi dalam minggu ni adalah masa yang paling penting untuk mengubah suai. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada DOB, Director of Board pasukan Penang FC telah memberi saya keyakinan dan juga memberi saya kelulusan untuk memperbaiki pasukan. So coach, last coach, mungkin coach ada sikit kata-kata untuk fans Penang yang setelah hari ni kita tengok dekat media sosial, especially dalam kalangan fans Penang, memang meriah dengan berita kemasukan coach, even page luar, news luar pun ada up Coach Zainal kembali ke Penang. So mungkin coach ada sikit kata-kata untuk penyokong-penyokong Penang. Bagi saya amat penting. Saya pun pemain bekas pemain bola sepak dan saya juga menjadi jurulatih. Saya tahu bagaimana kemahuan fan yang datang menyorak dan bagaimana mereka ingin menerima pasukan mereka dengan gayanya. Jadi di sini memang amat penting. Penyokong-penyokong saya ucapkan terima kasih kerana menerima saya kembali di sini. Tapi saya tahu dengan tugas yang berat dan apa yang saya minta dan apa yang saya perlu daripada pemain yang ke-12 ini memberi semangat kepada pasukan kerana mereka boleh meningkatkan prestasi mereka dengan sokongan yang padu. Jadi kepada penyokong-penyokong Penang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah saya akan buat yang terbaik mungkin untuk pasukan Penang FC. Okey, sekian, terima kasih coach kita ucapkan. Alright, itu dia, kita dah berjaya dapatkan Coach Zainal Abidin Hassan yang sekarang ni kembali ke Penang dalam misi untuk nak membantu tim kita keluar daripada dasar liga. Okey, so sekian dulu daripada saya, Mirul Aiman, demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.